Jadi, kalau tak dapat selamatkan, lagi senang kan? Kita pun tak ada duit nak bayar pembedahan tu. Keadaan pesakit kurang baik. Paru-parunya hampir tak berfungsi. Dan kami sarankan elok jalankan pembedahan dengan secepat mungkin. Kalau tak, nyawa pesakit akan terancam. Jadi, kalau tak dapat selamatkan, lagi senang kan? Kita pun tak ada duit nak bayar pembedahan tu. Apa kau salah tanya, doktor? Doktor cakap je apa lagi. Asalkan doktor boleh selamatkan mak saya boleh bayar. Kos pembedahan sebanyak RM50. Dan masa ni, ini saja jalan yang ada untuk menyelamatkan nyawa pesakit. RM50? Mana nak cari duit banyak macam tu? Tak payahlah. Susah-susah je buat apa? Biar je lah. So, apa yang doktor cakap? Kalau saya bayar RM50, doktor pasti boleh selamatkan mak saya. Buat masa ni, kami dah menjumpai penderma hati yang sesuai. Selepas kami mendapat kelulusan ruang ini, kami akan melakukan pembedahan ini cepat mungkin. Tak ada. Tak ada orang lah ada duit banyak macam tu. Ya. Tak payahlah buat surgery. Bawa je keluar hospital. RM50 je. RM50 je. Kau ingat RM50 tu sikit ke? Mana nak cari banyak macam tu? Kau tak nak tunjuk hero lah. Apa yang nak buat lawak lah? Kita orang pun tak sanggup nak bayar. Kau kenapa tiba-tiba nak acah macam hero ni? Doktor, ini RM50. Saya bayar penuh sekarang. Sama mak saya. Selamatkan mak saya, please. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.